Terima kasih banyak, Manuel. Kami baru sahaja mengadakan satu mesyuarat yang sangat produktif, menghimpunkan 49 negara dengan satu mesej dan cadangan yang sangat mudah. Bahawa dunia memerlukan Selat Hormuz. Ia perlu sentiasa terbuka sepenuhnya, kerana itulah cara kita mengekalkan harga rendah untuk rakyat kita dan mengelakkan kerosakan ekonomi global. Jadi semua orang bersetuju wujud perpaduan yang sebenar dalam mesyuarat yang baru sahaja kami adakan. Apa yang benar-benar kami ingin lihat ialah kembali ke meja rundingan dan satu perjanjian yang berkekalan, termasuk pembukaan semula selat itu. Kami mengalu-alukan pengumuman yang dibuat semasa mesyuarat kami, tetapi adalah penting untuk memastikan bahawa ini benar-benar satu cadangan yang berkekalan dan boleh dilaksanakan. Dan jika itu berlaku, ia mengukuhkan lagi keperluan terhadap kerja yang telah kami lakukan petang ini, kerana kami sangat jelas bahawa misi yang sedang kami aturkan adalah misi pertahanan dan ia datang selepas satu gencatan senjata. Jadi itulah sebabnya kami membawa komuniti antarabangsa kumpulan Rum bersama untuk menunjukkan bagaimana kami akan memainkan peranan kami. Dan terdapat beberapa elemen. Pertama, untuk memberikan dorongan diplomatik demi keamanan berdasarkan prinsip asas bahawa selat mesti dibuka semula dengan segera tanpa tol dan tanpa sekatan. Dan terdapat kesepakatan mutlak mengenai perkara-perkara ini di semua negara yang hadir hari ini. Ini melangkaui perbezaan lain yang mungkin ada antara negara-negara yang hadir di sini, kerana seluruh dunia perlu melihat satu penyelesaian. Kedua, kita perlu mengurus kejutan ekonomi dengan mengelakkan sekatan perdagangan yang tidak perlu, menyokong keselamatan tenaga dan makanan serta industri. Supaya pengangkutan laut dapat disambung semula sebaik sahaja keadaan mengizinkan. Ketiga, dan yang paling penting, kami bersetuju untuk mempercepatkan perancangan ketenteraan kami. Saya boleh mengesahkan bahawa bersama-sama dengan Perancis, United Kingdom akan mengetuai misi pelbagai negara untuk melindungi kebebasan pelayaran sebaik sahaja keadaan mengizinkan. Ini akan menjadi misi yang benar-benar aman dan defensif untuk memberi jaminan kepada perkapalan komersial dan menyokong penyingkiran periuk api. Kami menjemput semua negara yang berminat dengan aliran bebas perdagangan global untuk menyertai kami. Beberapa negara telah pun menyatakan kesediaan mereka untuk menyumbang. Kami akan meneruskan perkara ini dengan satu persidangan perancangan ketenteraan di London minggu hadapan, di mana kami akan mengumumkan lebih banyak butiran mengenai komposisi misi tersebut. Dan lebih daripada sedozen negara telah pun menawarkan diri untuk menyumbang dengan sumber daya. Tetapi lihatlah, membuka semula selat itu adalah satu keperluan global dan satu tanggungjawab global. Kita perlu bertindak supaya tenaga dan perdagangan global dapat mengalir semula dengan bebas untuk mengurangkan harga bagi para pekerja. Rakyat kita perlu melihat kembalinya keamanan dan kestabilan, dan kita akan memainkan peranan kita. Keir Starmer dan Macron telah mengumumkan satu misi pelbagai negara untuk membuka semula Selat Hormuz. Tetapi pengumuman itu dibuat ketika tajuk utama hari itu sudah berubah. Pada hari Jumaat 17 April 2026, Chancellor Iran Abbas Araghchi mengumumkan bahawa laluan untuk kapal dagang telah dibuka sepenuhnya sepanjang tempoh gencatan senjata. Dan Donald Trump menyatakan bahawa selat itu sudah bersedia untuk beroperasi. Dan laluan sepenuhnya sambil menegaskan bahawa sekatan laut akan terus berkuat kuasa hanya terhadap Iran sehingga satu perjanjian muktamad dicapai. Dengan berbuat demikian, sekali lagi negara-negara Eropah dimalukan di hadapan kegagalan dalam menangani krisis di Selat Hormuz. Pada hakikatnya, ia adalah satu kejutan dari segi masa. Di satu pihak, Eropah terperangkap dalam birokrasi mereka. Starmer dan Emmanuel Macron mengumpulkan berpuluh-puluh negara di Paris untuk membincangkan satu pasukan pertahanan bagi melindungi pelayaran. Di pihak satu lagi, Tehran dan Washington sudah pun bercakap tentang pembukaan semula dan pemulihan aliran. Starmer berkata lebih daripada sedozen negara sudah bersedia untuk menawarkan bantuan bagi misi tersebut dan mengesahkan satu lagi persidangan ketenteraan di London minggu depan untuk memperincikan komposisi operasi itu.
Cuma keadaan menjadi sukar untuk Perdana Menteri Britain. Dia kelihatan sedang mengatur pembukaan semula ketika pembukaan semula itu sudah pun diumumkan. Bagaimana perubahan ini berlaku? Selepas berminggu-minggu sekatan, pengeboman dan ketegangan di Teluk, Iran mengaitkan pembukaan semula selat itu dengan gencatan senjata di Lubnan. Pada masa yang sama, Amerika Syarikat mengekalkan tekanan maksimum ke atas rejim Iran dengan mengekalkan sekatan ke atas kapal-kapal yang berkaitan dengan pelabuhan Iran. Maksudnya, Trump menerima pembukaan semula laluan perdagangan tetapi tidak melepaskan tekanan ketenteraan dan ekonomi ke atas Tehran. Inilah sebenarnya yang memberikan kekuatan politik kepada pihak Amerika pada hari Jumaat ini. Selat dibuka semula tetapi tekanan ke atas Iran tetap berterusan. Dan di sinilah masuknya perkara yang paling sensitif. Pengumuman dari pihak British kelihatan seperti terlambat. Starmer bercakap tentang tanggungjawab global, perancangan dan satu pasukan pertahanan pada masa hadapan. Tetapi pasaran, meja rundingan dan naratif hari itu telah memberi reaksi terlebih dahulu kepada tindakan Iran dan pendirian Trump. Harga minyak jatuh kira-kira 13% selepas ucapan dari pihak Iran mengenai pembukaan semula dan kenyataan Trump tentang kesinambungan sekatan terhadap Iran. Dalam kata lain, reaksi sebenar dunia telah berlaku sebelum pelan Eropah dilaksanakan. Kerosakan terhadap imej Eropah sudah pun berlaku. Kerana persoalan yang timbul adalah mudah. Jika selat itu sudah diisytiharkan terbuka pada hari Jumaat ini, mengapa Perdana Menteri Britain muncul menjual misi untuk membuka sesuatu yang sudah pun diisytiharkan terbuka? Akhirnya, apa yang dapat dilihat pada hari Jumaat ini ialah gambaran keras tentang perebutan untuk menjadi yang utama. Eropah cuba tampil sebagai peneraju dalam penyelesaian antarabangsa tetapi masa tidak menyebelehinya. Sementara Paris bercakap tentang mesyuarat, aset dan rancangan pertahanan untuk minggu hadapan, Tehran pula mengumumkan pembukaan perdagangan. Dan Trump menegaskan bahawa Hormuz sudah bersedia untuk perniagaan sambil terus menekan Iran. United Kingdom mungkin boleh memainkan peranan dalam keselamatan jangka panjang. Tetapi dalam impak politik hari ini, gambaran itu jelas. Starmer dan Macron kelihatan cuba berlagak sebagai pemimpin dan sebenarnya mereka telah dihina sepenuhnya kerana tidak penting dalam geopolitik. Sementara Trump menuai kesan segera daripada tekanan maksimum terhadap rejim Iran dan kini sudah melihat Iran tunduk, membuka Selat Hormuz dan mengalah kepada permintaan Amerika Syarikat.